Hari ni kau sengah nak buat roti canai telur. Mula-mula dia uli telur tu dia. Lepas tu dia kebor-kebor, dia tarik-tarik atas tudung buyuk. Lepas tu dia ambil bawang, lepas tu garam dia tok telur. Lepas tu banyak telur dia tok. Lepas tu belakang tu pokok dapur pula spender warna pink tu mandi. Ada mandi tepi orang buat roti canai je. Lepas tu dia kucang ke tangan je bos. Dia kucang-kucang tangan. Lepas tu dia pun letak atas gandung. Tebal kat gandung tu. Warna gitu tebal kat kosing. Lepas tu dia minyak tu macam ke nak goreng ayam KFC. Lepas tu dia balik. Tu waktu pokok tu. Orang lain pula lah. Orang Belandi belakang. Tak jadi nak tengok buat roti canai. Padang makan ni. Parok terik ni. Lepas tu lepas masuk dia pun orang lain pula. Siap. Tak jadi buat roti canai dah. Tengok orang mandi dah terik ni. Lepas tu dia pun letak mi goreng sikit atas. Dia jual cecak. Ni Pak Amik tau. Pak Amik jual telur. Ranah dengan cara Pak Amik ni koyok telur. Dia pakai pusing gitu je. Kelas lah. Memang pengalaman 40 tahun dah Pak Amik ni koyok telur. Dia belah telur dia pun tok kabu. Lepas tu dia tak kicap. Sedap pula nampak. Kata apa tu. Ni pula ni. Buat roti dia gini. Anak wahinya. Jadi gelembung itu bijak lah dia buat. Dia letak atas api arang pun gelembung. Ni buah sawit. Ambil buah sawit. Lepas tu letak garam sikit. Letak lada sikit. Letak kicap sikit. Mayonis sikit. Lepas tu kacang. Kocok. Lepas tu letaklah dalam pinggan. Boleh lah makan. Sedap ni bos.